Tuan yang menghormat Tuan Ibrahim, Tuan Sri, sama yang berbahagia Tuan Ketua. Saya sumpah adik-adik Exco pada pagi ini. Pertama, semua tetamu hendaklah menjaga suasana istiadat atau etiket semasa istiadat dijalankan. Apabila majlis dimulakan dan tetamu dikendaki berdiri, maka hendaklah berdiri. Tetamu yang duduk di lorong tengah hendaklah berdiri menghadap ke hala tetamu utama. Lalu sebagai tanda hormat, duduklah setelah tetamu utama di hadapan telah duduk. Sebarang pergerakan keluar masuk dewan adalah dilarang sepanjang majlis berlangsung. Telefon mudah alih hendaklah dimatikan atau diletakkan dalam silent mode atau mute sepanjang majlis berlangsung. Semua tetamu dimohon supaya tidak duduk menyelang kaki sepanjang majlis berlangsung, dan semua tetamu hanya dibenarkan meninggalkan dewan atau majlis setelah tetamu utama beredar meninggalkan majlis. Terima kasih. You wait what?
Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Setelah diperkenankan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri, adalah dengan ini diisytiharkan bahawa istiadat mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang dizahirkan sekarang. Jawatan dan ta'aziyah serta sumpah rahsia. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Muhammad Rashid bin Hasnon, telah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan jawatan ini dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan ta'aziyah yang sebenar kepada negeri Pulau Pinang dan kepada persekutuan, dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan negeri Pulau Pinang. Langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kecuali bagaimana yang mungkin dihendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang Bertuan. Saya, Ramasamy dan lelaki Palanisamy, setelah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan jawatan itu dan jujur dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpukan tak setia yang sebenar kepada negeri Pulau Pinang dan kepada persekutuan, dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan negeri Pulau Pinang. Saya, Ramasamy, anak lelaki Palanisamy, adalah dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertua Negeri.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Abdul Malik bin Abdul Kasim setelah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan jawatan itu dengan jujur dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada negeri Pulau Pinang dan kepada persekutuan, dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan negeri Pulau Pinang. Saya Haji Abdul Malik bin Abdul Kasim adalah dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai ahli majlis mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan saya sebagai yang demikian, atau bagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Negeri. Saya, Chong Eng, setelah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan jawatan itu dengan jujur dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada negeri Pulau Pinang dan kepada persekutuan, dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan negeri Pulau Pinang. Saya, Chong Eng, adalah dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertua Negeri. Saya Im Hock Seng setelah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan jawatan itu dengan jujur dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada negeri Pulau Pinang dan kepada persekutuan, dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan negeri Pulau Pinang. Saya, Im Hock Seng, adalah dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau
yang akan diketahui oleh saya sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Ketua Negeri. Melihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan negeri Pulau Pinang. Saya, Loh Heng Kiang, adalah dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kecuali bagaimananya yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas yang oleh Yang di-Pertuan Negeri. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada barisan Exco yang baru dilantik dan diperkenankan pelantikan mereka oleh Tuan Yang Utama Gubernur Negeri Pulau Pinang, dan saya berharap mereka dapat bekerja bersungguh-sungguh melaksanakan tanggungjawab di atas kepercayaan pimpinan Pakatan Rakyat kepada mereka sebagai Exco baru di Negeri Pulau Pinang.
Yang keduanya, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada semua penyokong, pendukung, aktivis dan juga pengundi-pengundi di negeri Pulau Pinang yang memberi peluang yang kedua kepada Pakatan Rakyat untuk terus mentadbir negeri Pulau Pinang. Terima kasih. Okey dah. Terima kasih kepada Pinang TV bagi peluang kepada saya untuk mengucapkan tahniah kepada Ketua Menteri yang baru dilantik dan juga exco-nya yang bersumpah untuk jawatan masing-masing pada hari ini. Saya sebagai calon yang kalah ingin mengucapkan tahniah kepada mereka dan berharap mereka akan dapat menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada mereka untuk melaksanakan semua manifesto yang telah kita gariskan dan telah kita kemukakan kepada rakyat Pulau Pinang. Kita berharap semua manifesto mereka akan memenuhi berat semua perincian daripada manifesto yang telah ditawarkan supaya rakyat dapat menilai performance mereka pada PRU akan datang, insyaAllah. Sekian. Terima kasih.